Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah dapat kita sambung pengajian kita terjemahan dan hafazan surah Al-Mulk. Dan pada malam ini kita masuk siri yang ke-9. Siri yang ke-9 ini kita bermula dari ayat yang ke-10. Bermula dari ayat yang ke-10. Surah Al-Mulk, insya-Allah. Jadi ibu-ibu semua pastikan ibu-ibu ayah dapat salin apa yang kita bincangkan, supaya nanti bila ulang kaji balik, ibu ayah dapat ulang baliklah insya-Allah ya. Okey, ibu ayah, kita tengok ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maaf, nafas tak panjang pula. Kut. Ibu ayah, wa qalu dan mereka berkata. Wa qalu dan qalu mereka berkata. Siapa mereka? Ahli neraka. Wa qalu dan mereka berkata, ahli neraka berkata. Ini maksudnya mereka sambung lagi. Kan ayat ke-9 mereka dah mengaku dah. Mereka ketika mana para malaikat tanya, tidakkah datang kepada kalian semua pemberi peringatan? Hujung ayat 8. Ayat 9 mereka jawab. Jawab tu dengan harapan malaikat kesian kat mereka. Mereka pun jawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kita telah bincangkan terjemahannya pada sesi yang lepas. Jadi ayat ke-10 ni mereka sambung lagi. Sambung lagi rayuan mereka. Wa qalu dan mereka berkata lagi. Boleh tambah. Mereka berkata, mereka ahli neraka berkata lagi. Boleh? Boleh berkata lagi, tambah lagi. Boleh boyah ya? Supaya nanti kalau saya tanya kenapa ada lagi pula? Kerana ia adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-9 ni boyah. Sambungan daripada ayat yang 9. Boleh boyah ya? Okey. Jadi waqalu dan mereka berkata lagi, lau kalaulah. Lau kalaulah. Sama macam bahasa Melayu lau tu kalau ya. Kalaulah kunna nasma'u. Kunna memang ada makna kami. Tapi kunna terjemahnya dulu kami. Dulu kat dunia dulu. Kunna dulu kami nasma'u mendengar. Kalaulah kunna nasma'u, kunna saja dulu kami di dunia, nasma'u kami dengar. Maksudnya mereka dengar ke tidak sekarang ibu ya kat dunia dulu? Mereka dengar ke tidak? Mereka tak nak dengar. Tidak. Kat dunia dulu mereka tak nak dengar. Walaupun ada telinga boleh mendengar, mereka boleh mendengar. Tapi mereka tak nak dengar nasihat. Mereka tak nak dengar dakwah. Jadi ibu ya, kunna nasma'u, kalaulah dulu kami mendengar, au naqilu, au ataupun naqilu kami menggunakan akal. Naqilu kami menggunakan akal ataupun kami berfikirlah. Tapi untuk mudah faham ibu ayah, naqilu kami menggunakan akal. Maksudnya kami berfikir. Nak sesuaikan dengan ain qaf lam ni huruf asal dia. Kami menggunakan akal maknanya kami berfikir. Okey. Ulang balik ibu ayah. Wa dan qalu mereka berkata lagi. Lau kalaulah. Kunna dulu kami. Nasma'u kami mendengar.
atau naqilu kami menggunakan akal ataupun kami berfikir. Okay. Jadi ma ni buaya, ma ni ma nafi. Tapi oleh kerana ma ni dia jawab kepada lau. Lau ni kalau ni dia panggil lau syartiyah. Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, lau tu lau syartiyah. Syarat. Kalau dot maka dot macam tu. Jadi ma ni ma jawab dia. Nescaya. Terjemah ma, nescaya tidaklah. Terjemah ma saja, nescaya tidaklah. Nampak ibu ya, tambahan saya. Nescaya tidaklah. Kunna kami, nescaya tidaklah kami. Jadi Ustaz, kunna pertama Ustaz terjemah dulu kami. Ni kunna kat sini kami saja. Tak payahlah ulang lagi dulu-dulu tu ibu. Cukup dah terjemah kat sini. Kunna di sini, kunna yang pertama ni dah terjemah dulu kami kat dunia. Jadi kunna ni tak payah terjemah dulu lagi. Terjemah kami saja. Nescaya tiadalah kunna kami. Okay. Fi ashabis sa'ir. Fi ashabis sa'ir. Fi termasuk di dalam. Fi termasuk ataupun tergolong di dalam. Dua-dua boleh ibu. Ibu nak terjemah termasuk di dalam boleh. Tergolong di dalam pun boleh. Dua-dua boleh terjemah ibu ayah. Jelas ya? Ashabis sa'ir. Fi tergolong di dalam. Ashabis sa'ir. Ahli neraka sa'ir. Ahli neraka as-sa'ir. Ataupun ashabis sa'ir. Ahli neraka saja. Ahli neraka saja. Neraka tu namanya sa'ir. Ahli neraka saja boleh. Ahli neraka sa'ir boleh. Ahli neraka yang menyala-nyala pun boleh. Yang penting tahu sa'ir tu maksudnya neraka. Okay. Ashab tu terjemah ahli. Ahli as-sa'ir neraka. Kenapa dipanggil as-sa'ir tu neraka? Kerana daripada sin ain ra menyala-nyala. Jadi terjemah ashabis sa'ir api neraka yang menyala-nyala pun boleh. Ikut kefahaman ibu ayah semua insya-Allah. Okay, boleh ibu ayah semua ya. Okey, cuba terjemahkan balik ibu ayah ayat 10. Siapa nak tolong terjemahkan? Cuba insya-Allah ibu ayah. Sambil tengok terjemahan pun tak apa. Okey, Ibu Mazum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu wa dan. Okey. Dan qalu mereka berkata lagi. Kenapa ibu kata lagi? Sebab dia merujuk kepada sambungan kepada ayat 9. Bagus ibu. Okey, lau kunna, lau kalaulah. Okey. Kunna dulu kami. Okey. Nasma'u kami mendengar. Okey. Atau naqilu kami mengguna akal, yakni berfikir. Betul. Nescaya tidaklah. Bagus. Kunna kami. Okey. Fi tergolong di dalam. Okey. Ashabis sa'ir, ahli neraka. Atau ahli neraka sa'ir. Okey, betul ibu, alhamdulillah. Betul. Ashab tu ahli, as-sa'ir neraka sa'ir. Okey. Sebanyak ibu ya, alhamdulillah bagus ibu. Okey. Ibu boleh semua dapat ya? Kalau ada ibu yang tak faham mana-mana kalimah boleh tanya insya-Allah. Jelas ya? Okey, ibu-ibu semua. Sekarang ni cuba tengok balik. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Mana-mana kalimah yang ibu ayah nak tanya lagi pada saya boleh tanya. Sebelum kita ulang kaji balik dari awal.
Ada tak sebarang kalimah yang nak ditanya daripada ayat 1 sampai ayat 10? Tak ada ibu ya? Okey, tak ada. Okey, boleh tak kita ulang kaji balik? Ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Siapa nak tolong terjemahkan? Ayat 9. Kalau boleh tanpa lihat terjemah. Tapi kalau terpaksa tengok terjemah pun. Tapi terjemah yang kita belajar ya, bukan terjemah dalam Quran Ibu Ayah. Terjemah yang kita dah belajar. Boleh bacakan Ibu Ayah? Siapa nak tolong? Okey, Ibu Mahzum lagi. Bawa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka menjawab. Siapa mereka Ibu? Mereka tu ahli neraka. Okey. Bala, bahkan. Qad, sesungguhnya merujuk kepada ja'a. Okey, Ja'a bagus ni Ibu. Ibu telah terjemah datang. qad tu. Bagus Ibu. Ibu terjemah qad tu sesungguhnya. Kerana qad masuk pada ja'a. Ja'a tu fi'il apa Ibu? Mati. Okey, bagus Ibu. Terus. Ja'a telah datang. Nah tu kepada kami lah. Ja'a. Kepada kami. Telah datang kepada kami. Nazirun. Seorang pemberi peringatan. Fa tu maksudnya lalu. Kazabna kami dustakan. Wa dan qulna kami kata. Tidaklah nazzalallah Allah menurunkan min syai'in sesuatu apa pun. Okey. In tidaklah. Okey, kenapa Ibu terjemah in sini tidaklah? Ingat tak? Kerana ada selang dua kalimah tu. Oh, illa. Kalau kita jumpa in, kan Ibu? Kalau jumpa kan in, ada illa. Kalau kita jumpa in, kemudian selang 1, 2 kalimah jumpa illa, maka in di situ terjemahnya tidak, nafi. Okey. Tidak. Oh, dia menafikan. Okey. Nafi. Okey, antum, kamu semua. Okey. Kamu semua tu merujuk apa pada yang orang. dimaksudkan? Kamu semua ni merujuk kepada orang yang mengaku Rasul. Orang yang memberi peringatan. Yang memberi peringatan. Illa kecuali fi di dalam. Okey. Zolalin kabir. Zolalin tu maksudnya kesesatan. Okey. Kabir yang besar. Bagus Ibu, Masya Allah. Ibu ya. Okey Ibu ya, ayat 8. Siapa nak ulang kaji balik ayat 8? Boleh terus? Ibu ya, boleh unmute. Ayat 8. Siapa nak tolong ayat 8? Ada? Sambil tengok boleh ke Ibu Sofia? Ibu Sofia nak buat sambil tengok ke sambil hafal? Sambil hafal. Okey, bagus Ibu, Masya Allah. Teruskan Ibu. Takadu hampir. Hampir. Tamayyazu pecah, kalau tak silap ya. Ia pecah. Pecah. Sebelum Minal. Takadu tu, apa nama fi'ilnya? Ingat tak? Fi'il apa tak ingat dah Ustaz. Fi'il qarib apa? Muqarib. Muqarabah. Tak apa. Bagus Ibu, bagus. Maksudnya Ibu tahu makna itu. Bagus. Muqarabah. Okay. Tamayyazu tu asalnya, tamayyazu ke asalnya macam mana? Asalnya ada dua ta, tatamayyazu. Ya, ingat. Tatamayyazu. Okey, bagus Ibu. Okey, maksudnya tatamayyazu tu fi'il mudhari' kotak 4 Ibu kan? Bermakna ia pecah. Apa ia tu apa? Ia tu. Neraka tu. Bagus Ibu. Hampir-hampir neraka tu nak pecah. Minal kerana. Okey. Atau daripada kerana. Min itu memberi makna apa Ibu? Min tu? Min tu memberi makna dari sepatutnya, tapi di sini kerana lah. Min dipanggil min sababiyah. Min sababiyah.
Disebabkan oleh al-ghaiz, kerana marah. Ghaiz tu bukan marah saja bu. Kalau marah ghadab. Ghaiz ni bersangatan marah. Bersangatan marah. Kullama, setiap kali, Okay. ulqiya, dilemparkan, Bagus ibu. Ulqiya itu fi'il apa ibu? madhi. Madhi ma'ruf ke majhul? Madhi majhul. Bagus. Pasal tu diterjemahkan mula dengan di. Dilemparkan. Bagus ibu. Fiha, ke dalamnya, Terus. faujun, kumpulan, Ibu kumpulan terjemahkan manusia. Kumpulan satu. manusia. Suatu Satu kumpulan. Okay. Satu kumpulan manusia. Sa'alahum, disoal kepada mereka. Okay, ibu. Sa'ala ni. Sa'ala. Sa'ala ni fi'il madhi. Tapi terjemahkan Menyoal, mula direct. Menyoal. Akan bertanya. Akan bertanya. Hum, mereka. Akan bertanya kepada mereka. Siapa mereka tu? Orang yang kumpulan yang dicampak ke dalam neraka. Khazanatu, penjaga. Penjaga. Jadi khazanatu, kita masuk sikit bahasa Arab. Khazanatu kenapa dia baca khazanatu ibu? Pasal dia adalah fa'il kepada? Fa'il kepada sa'ala tu. Sa'ala. Bermakna siapa yang bertanya tu? Malaikat yang menjaga. Para penjaga neraka. Okey. Khazanatuha, penjaganya, iaitu neraka. Okey, betul ibu. Lam, tu adakah, lam tu tidak, maksudnya tidakkah. Bagus ibu. Tidakkah ya'ti, telah datang, kum, kepada kamu semua, nazir, pemberi peringatan. Alhamdulillah ibu, bagus ibu, masya-Allah. Ni ibu buat sambil ingat ibu ya. InsyaAllah. Masya-Allah, bagus ibu, alhamdulillah. Syukurnya lama-lama kita jadi hafal makna dia ibu. Bagus ibu, alhamdulillah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, begitulah daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-10 kita dah belajar. Jadi kita akan tanya sikit-sikit lah ibu ayah ya. InsyaAllah untuk kelas besok insyaAllah, besok malam kalau ada kelas, kalau saya larat besok malam, kita akan buat ulang kaji dari ayat 1 sampai ayat 10. Jadi ibu-ibu cuba usahakan ibu-ibu yang belum dengar lagi rakaman-rakaman tu dengar betul-betul. Yang dah belajar, ibu-ibu boleh cuba untuk ingat makna dia. Jangan risau ibu ya, saya tak marah pun kalau ibu-ibu tak ingat pasal ibu-ibu bukan pelajar sekolah. Ibu-ibu lain cara saya mengajarnya. Cuma kalau ibu-ibu tunjukkan kesungguhan ibu-ibu semua untuk hafal makna, yang dapat kelebihannya ibu-ibu jugalah insya-Allah. Pasal inilah peluang kita nak belajar dan memahami ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebarang soalan ibu ayah sebelum kita habiskan kelas pada malam ni? Tak ada ibu ayah ya. Jadi saya tanya lagi pada ibu ayah semua. Setakat ayat 1 sampai ayat 10 kita dah belajar. Ibu ayah dapat tak dalam semua hidup ibu ayah ada tak perasaan yang ibu ayah boleh tahu makna setiap kalimah surah Al-Mulk ni? Pernah terfikir tak sebelum ni? Ada tak terfikir aku satu hari aku akan tahu semua kalimah tu? Kita mungkin tak terfikir ibu kan? Tapi Allah Ta'ala yang permudahkan ibu-ibu semua. Allah Ta'ala yang buka jalan pada ibu-ibu semua. Allah Ta'ala yang pilih. Bukan saya yang pandai mengajar, saya tak pandai mengajar. Tapi nak beritahu Allah Ta'ala yang permudahkan niat suci ibu-ibu semua. Niat ibu-ibu yang betul nak faham Quran. Allah Ta'ala permudahkan. Allah Ta'ala buka detik hati pada saya untuk bantu mengajar. Dan Allah buka hati ibu-ibu semua untuk belajar. Jadi ibu, cara macam mana? Syukurlah pada Allah Ta'ala dengan cara kita, peluang yang ada ni kita gunakan sungguh-sungguh ibu. Takut peluang tu tak datang lagi. InsyaAllah ibu ya. Okay.
Mudah-mudahan istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.